Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, isu moden dan identiti Muslim semakin hangat dibincangkan di Malaysia. Di media sosial, ada yang bertanya tentang transgender, non-binary, ekspresi gender dan hak individu. Dalam masa yang sama, masyarakat Muslim pula bertanya di mana batas fitrah, syarak dan identiti seorang Muslim. Isu ini bukan sekadar isu peribadi, ia menyentuh agama, undang-undang, budaya, keluarga dan masa depan generasi muda. Persoalannya, bagaimana Islam memberi panduan? Adakah Islam hanya menghukum atau Islam sebenarnya membimbing dengan ilmu, hikmah dan rahmah? Inilah perbincangan kami, gender moden dan identiti Muslim, di mana garis panduan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tuan Moderator. Saya Muhammad Haikal Zaini selaku panel kita yang kedua akan menerangkan konsep isu pada hari ini. Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, kita perlu membezakan beberapa konsep penting. Yang pertama, seks biologis merujuk kepada ciri fizikal seseorang sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang kedua, gender dalam wacana moden sering dikaitkan dengan identiti, peranan dan ekspresi seseorang dalam masyarakat. Di dalam agama Islam, asas kejadian manusia adalah lelaki ataupun perempuan. Namun, Islam juga mengiktiraf keadaan tertentu seperti khunsa, iaitu individu yang mempunyai kekeliruan fizikal atau anatomi sejak lahir. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak membuat keputusan secara emosi, tetapi melalui ilmu perubatan, penelitian ulama dan panduan syarak. Cabaran hari ini muncul apabila wacana moden membawa idea bahawa identiti gender boleh ditentukan sepenuhnya oleh pilihan individu. Di sinilah berlaku pertembungan antara hak individu dengan fitrah. Maka, isu utama bukan sekadar boleh ataupun tidak. Isu sebenarnya ialah bagaimana Islam menilai hak manusia, fitrah kejadian dan tanggungjawab sebagai Muslim secara Nama saya Muhammad bin Mat Kasim. Jadi, mari kita lihat dari perspektif pemikiran Islam, isu gender moden perlu dinilai melalui 3 asas utama, iaitu wahyu, fitrah dan maslahat. Al-Quran menegaskan bahawa setiap manusia tanpa mengira jantina memiliki maruah yang wajib dihormati. Namun, pada masa yang sama, Islam menetapkan bahawa lelaki dan perempuan diciptakan dengan fitrah, identiti dan tanggungjawab yang berbeza di dalam syarak. Sebab itulah hadis Nabi SAW melarang tindakan sengaja menyerupai jantina bertentangan demi menjaga kestabilan akhlak dan identiti masyarakat. Walau bagaimanapun, Islam bukanlah agama yang kaku. Dalam kes perubatan yang sah seperti khunsa ataupun interseks, ulama membenarkan penentuan jantina demi maslahat individu tersebut. Contohnya di Malaysia, institusi fatwa dengan jelas membezakan antara keperluan perubatan ini dengan penukaran jantina secara sengaja yang bercanggah dengan fitrah. Mereka yang bergelut dengan identiti diri tidak seharusnya dihina. Sebaliknya, perlu dibimbing melalui ilmu, kaunseling dan sokongan moral. Inilah keseimbangan pemikiran Islam. Hak individu disantuni, namun fitrah dan syarak tetap menjadi benteng panduan. Nama saya Muhammad Rasul Faiz bin Azmi. Saya akan mencadangkan 3 solusi Islam terhadap isu gender moden. Pertama, pendidikan perlu diperkukuh. Anak muda perlu memahami konsep fitrah identiti Muslim dan batas hak individu menurut Islam, bukan hanya mengikut trend media sosial. Kedua, mereka yang mengalami kekeliruan identiti perlu dibantu melalui pendekatan kaunseling, sokongan keluarga, ahli psikologi, pakar perubatan dan juga bimbingan agamawan. Yang ketiga, masyarakat perlu membawa pendekatan rahmah. Menegur tidak bermaksud menghina, berbeza pandangan tidak bermaksud membenci. Malah, Islam mengajarkan kita berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kesimpulannya, Islam menetapkan garis panduan yang sangat jelas. Manusia perlu kembali kepada fitrah, namun proses membimbing manusia mestilah dilakukan dengan rahmah.